curi motosikal, kemudian jual komponennya menerusi laman sosial. Dua lelaki dikesan menyamar sebagai anggota polis untuk mencuri motosikal di sebuah apartmen. Apabila sebuah motosikal ditinggalkan tanpa dikunci, ia bukan sekadar terdedah kepada risiko kehilangan. Ia menjadi satu cabaran kepada keselamatan bandar. Melalui soal selidik dan analisis punca masalah, laporan mengenal pasti 5 punca utama. 68% tiada kunci mangga motosikal. Dah boleh cantik. Jom. Salah sesangat nak buat benda ni. Nak buka mangga lagi, tarik rantai lagi. Nak buka mangga pun dah setengah jam. Ada ke benda yang senang sikit? Sekejap ni, tak kunci lah. Pemberian kunci mangga ni. So dari situ ada 12% kasih kat saya untuk penurunan. Boleh tak kita cakap kita benchmark kalau kunci motosikal? Tadi kita kata kecurian. Mana yang tak ada? Dia bertampung air. Benda ni karat. Dia akan jadi ketat. Aduh, susah betul lah kat buka benda ni. Leceh betul lah. Macam mana ni? Jangan gerak. Aduh. Benda ni macam best je. Try je lah. Mana nak kunci ni? Oh, tak payah kunci dah. Dah ada dah kunci dia. Oh, bagus lah. Tak payah bawa kunci ni lagi. Parking susah betul lah. Parking motor boleh parking pula. Boleh lah parking. Sekejap. Okey, masuk. Alamak, dah sistem baru pula. Tak boleh nak parking pula. Aduh, macam mana nak parking ni?
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suraya Badarudin daripada Unit Kemampanan dan Bandar Selamat Plan Malaysia. Kami menyambut baik inovasi yang telah dikemukakan oleh kumpulan pintas ini dan diharapkan cadangan yang dikemukakan ini boleh meningkatkan lagi usaha mengurangkan kadar jenayah yang melibatkan kecurian motosikal. Assalamualaikum, saya Dr. Marizwan dari Institut Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, MIROS. Menyambut baik produk iLock dari kumpulan inovasi pintas MPKJ. Saya rasa produk ini mempunyai sistem keselamatan yang boleh membantu mengurangkan kes kecurian motosikal dan juga saya rasa dia mesra pengguna. Saya ASP Irwan Iskandar bin Mat Yassin dari Unit Ronda Bermotosikal Ibu Pejabat Polis Daerah Kajang, Selangor. Menyambut baik usaha yang dibuat oleh kumpulan pintas dalam penghasilan produk tempat letak motosikal berkunci iLock. Produk ini dapat membantu dalam usaha mengurangkan kadar jenayah kecurian motosikal dan saya percaya produk ini dapat membantu dalam menggalakkan pengguna motosikal untuk menggunakan kemudahan kunci motosikal ini.